Okay guys, hari ni kita nak review Bazaar Frangin Mall 2025. Tahun lepas dah review dah, tahun ni kita nak review sekali apa lagi yang ada. Jom. Tahun lepas kita main sini, tahun ni pun kita main sini juga. Nak rasa orang lama-lama dulu buat lock, macam mana kita kena rasa ni? Come on. Ni dah 13 lah. Berapa? 13 saja. 13 saja. Ayam besarnya, ayam besarnya potong 4 dengan nasi biryani puas hati. Nasi biryani dalca semua bagi ni. Ayam madu, ayam goreng, ayam masam merah, dalca ada, dalca. Usah tidak. Hal ada. Ini biryani. Biryani dalam pun ada. Lauk pun banyak. Lauk pun banyak. Tapi maksudnya orang ramai dah beli dah. Boleh beli. Semua sedap. Kita memang sedap. Hari tu pun Mamu dah try. Memang sedap. Puas hati. Recommend bagi sini. Okey. Sama-sama. 13 lagi bang. Thank you. Baik. Sama-sama. Support orang kita. Jom kita pergi kedai lain bang. Okay guys, ni Umi John. Daripada tahun lepas memang fly lah kalau hampa makan ni. Mamu makan puas hati. Mozzarella cheese pun ada, memang sedap. Tu kita ada donat gebu guys. Yang ni donat dia memang terbaik ya. Dia usi-usi kecil-kecil biasa tapi memang sedap. Nak bawa gula boleh. Ni abang kita, abang ni pada tahun lepas dah ada. Nak bawa coklat boleh. Macam-macam lah. Apa boleh tengok sendiri, memang sedap lah. Orang kata kuah manis. Lepas tu sos dia pun kalau hampa tengok ataupun dia punya flavor ada macam-macam lah. Dia ada flavor yam, ada flavor coklat, ada flavor strawberry, ada flavor matcha. Pusha sikit matcha dah. Macam tu lah. Memang sedap sini, kena try. Lah sebab nak boleh ayam golek ada steady.